Umum dah mengetahui bahawa Iran akan membenarkan negara-negara yang menjauhkan diri mereka daripada mempunyai hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat dan juga Israel untuk menggunakan Selat Hormuz. Tetapi korang tahu tak, benda ni sebenarnya is only small matter ataupun only a part truth, half truth. Okay, kapal-kapal ini walaupun dibenarkan oleh Iran, tetapi kemungkinan besar diorang masih lagi tidak akan berjalan disebabkan satu perkara. Sebab keputusan untuk membenarkan kapal-kapal ini berjalan terletak di London. Sebelum kita pergi ke situ, kita perlu tahu serba sedikit latar belakang tentang Selat Hormuz dan industri perkapalan ini. Okey, Selat Hormuz ni membawa 20% daripada global total oil production yang dieksport keluar. Okey, negara-negara seperti Asia, negara-negara Jepun, South Korea dan sebagainya bergantung kepada Selat Hormuz untuk bekalan tenaga dorang. Kapal-kapal ataupun oil tanker yang berlayar ni sebenarnya terdedah kepada pelbagai cabaran di tengah laut. Contohnya, sekiranya mereka melalui kawasan peperangan, dorang terbuka kepada serangan drone, dorang terbuka kepada serangan misal, dorang terbuka kepada serangan bot dan sebagainya. Jadi, bagi membolehkan kapal-kapal ini berlayar, diorang terpaksa mengambil insurans. Terdapat 3 jenis insurans yang all tankers ni perlu ambil. Yang pertama adalah hull insurance, yang cover damage to the ship. Yang kedua adalah protection and indemnity insurance, yang cover pollutions, crew death dan juga accidents. Dan yang ketiga adalah war risk insurance. War risk insurance ni pula cover perkara seperti missile attacks, piracy, mines serta armed attacks. Tanpa insurans ni, satu tanker tak boleh bergerak secara sah sebab port akan reject dan juga bank tak nak finance it. Okey, kebanyakan syarikat-syarikat insurans ni terletak dekat London, contohnya seperti Lloyd's of London. Tapi berapakah sebenarnya kos pelayaran untuk satu tanker di musim-musim biasa sampai bank nak kena finance? Okey, sekarang kita breakdown on normal condition tanpa ada peperangan, berapakah kos pelayaran sebuah kapal? Okey, under keadaan biasa tanpa peperangan, kapal yang boleh membawa 2 million barrel of oil, breaking cost dia lebih kurang macam ni. Ship charter lebih kurang 30,000 ke 120,000 dolar. Fuel cost dia memakan perbelanjaan 500,000 dolar. Operation and crew 50,000. Dan juga insurans lebih kurang 200,000 dolar. Jadi total up korang akan dapat estimate lebih kurang 1 juta ke 1.5 juta pada musim-musim pelayaran biasa. Jadi apabila konflik muncul, contohnya seperti peperangan yang berlaku sekarang ni dekat Iran, war risk insurance orang increase. Sebelum ni dorang ambil 0.25% daripada harga kapal. Kalau harga kapal tu 100 juta, dorang akan ambil 250,000 dolar. Disebabkan krisis ini, harga boleh melompat naik kepada setengah juta, mahu pun 1 juta. Kebanyakan syarikat insurans ataupun ada juga syarikat insurans yang tak nak pun issue insurans disebabkan tak nak ambil risiko perjalanan. Memahami hal ini, kita dapat simpulkan walaupun Iran membenarkan selective countries untuk melalui Selat Hormuz, tetapi industri perkapalan tidak bekerja seperti itu sebab kebanyakan syarikat insurans tak mau take the risk disebabkan peperangan yang sedang berjalan sekarang. Hal-hal yang tak menentu ini boleh menyebabkan domino effect sebab apabila syarikat insurans tak nak insure kapal, shipping companies pun tak nak hantar kapal diorang keluar dan bank juga tak nak finance cargo. Akibatnya, all traders tak dapat secure delivery. Jadi, walaupun Straits of Hormuz tidak tutup secara sepenuhnya, minyak masih berhenti daripada bergerak. Ini yang kita panggil insurance blockade. Akibatnya, negara-negara pengguna minyak seperti China, Japan, South Korea, India dan sebagainya akan terkesan. Begitu juga dengan negara-negara eksporter seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait dan sebagainya juga terkesan. Jadi, kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa klik like, subscribe dan juga share.